Apa benda yang paling kau suka tentang Broad Brothers? Satu yang aku minat ialah tertarik dekat Syafiq Kyle. Syafiq Ikhwan? Syafiq Kyle, bukan Syafiq Ikhwan. Lain jarak tu. Okay. Teruskan. Dia boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja pelakon yang berbeza di setiap filem yang berbeza. Itu yang aku respect dekat Syafiq Kyle. Dan apa yang aku nampak tentang Syafiq Kyle sejak filem dengan Sharif tu, dia banyak membawa watak plot twist dalam cerita. Ya, betul. Setanding dan secantik filem-filem Hollywood. Ya, bila kau nak bandingkan dengan Hollywood lain lah. Betul-betul nampak fight scene dia kan, macam cerita Bollywood ke apa, yang betul tumbuk bagi kau-kau kan. Tapi ni sikit bila tumbuk je kita nampak dia gegor. Nampak lah. Tapi untuk shot pula, bagi aku shot dia cantik. Shot dia banyak lah. Dia kira Syafiq Yusof ni rajin lah. Tapi dia jual jambu tu yang bahaya. Itulah yang kita nak cakap. Hati-hati lah. Hati-hati kita kat jalan raya. Tapi kalau nampak katak ke apa ke kat traffic light tu, derma lah sikit. Kadang kita kesian kat diorang. Oh ya, yelah. Bukan mascot ya betul. Scene yang diorang kumpul ramai-ramai jalan dekat atas bumbung. Yang itu aku teringatkan pada satu filem lagi satu, The Expert. Tempat dia sama. Ya. Pasti? Aku pasti sama. Kau ada kontak Syafiq Yusof lah? Aku ada kontak tu hari. Aku ada kontak dengan Syafiq Kyle. Yusof Syafiq Kyle lah kan? Syafiq Kyle dah baru kahwin. Oh ya. Dia macam ni. Aku kontak ni bilang lah. Alamak. Sedih juga. Ni tengok ni. Jangan tengok. Aku pernah di Kemurun. Setia dah, effort dah. Apa lagi nak? Aku nak buat apa ni? Ya, itu intro kita. Jadi Syaz, awak belum ada suara awak dalam muzik ni. Saya akan tambah muzik ni. Tapi sebelum tu, bagi kita punya pendengar dan juga viewers kita di YouTube dan Spotify, hari ni saya berada di Country Garden. Country Garden lagi. Ya Allah, itu episod lepas maaf. Sekarang saya di Putih Harbour. Saya tak ada bersama dengan saya punya co-host lagi satu yang episod yang lepas. Nama dia Hakim Zakaria. Tapi untuk episod kali ini, saya bersama dengan, ini boleh dikatakan co-host tambahan dalam Ready to Go ni. Jadi sebelum saya perkenalkan siapa dia, selamat kembali ke Ready to Go Podcast. Ini episod yang ke-21. Jadi saya mempersilakanlah saya punya co-host untuk kita berbicara tentang apa topik kali ini. Saya mempersilakan Syaz. Apa khabar Syaz? Alhamdulillah, saya sihat. Syaz. Semua tu Syaz? Okay. Oh, salah. Tu kena tembak tu. Sakit. Ini betul. Tadi kau tembak aku tu sakit. Syaz, sebenarnya nama panjang apa Nama panjang? Kau nak tahu nama panjang aku? Ya, aku memang panjang. Tahu memang panjang. Apa? Nama aku Muhammad Syazarul Daniel bin Nurisham. Okay, tapi untuk singkatan Syaz lah. Tapi Syaz tu sebenarnya nama lama tau. Jadi aku tak tahulah, mungkin kau dah kawan dengan aku dah lama, jadi kau dah biasa panggil aku Syaz. Ya. Orang sekarang panggil aku lain. Apa? Daniel aka kecil. Nama kau Daniel. Syaz tu apa? Syaz tu daripada Syazarul. Daniel Syazarul. Syazarul Daniel. Jangan terbalik. Aku baru ingat lah. Okay. Kau tembak lagi. Aduh, sakitnya. Baik Syaz, terima kasih kerana bersama dengan aku dalam Ready to Go Podcast ni. Tapi first kita short lah. Kenapa kau nak join untuk Ready to Go Podcast ni? First of all, aku nak join sebab aku nampak benda ni boleh pergi jauh. Okay. Lagi satu, ni peluang untuk aku naikkan nama aku. Sebab insyaAllah mungkin dalam 3 atau 5 tahun aku nak cuba buka bisnes aku sendiri dengan naikkan nama aku dulu kat sini. Tapi kalau aku boleh cakap, untuk naikkan nama kita perlukan naikkan podcast dulu lah. Itu motif utama dia. Ya, betul. Sebab tu aku mulakan podcast ni, dah aku setuju untuk jadi co-host bersama kau, Syafiq Ikhwan, dekat sini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana mempercayai vision dan mission kita. Aku percaya vision dan mission kau sebab kau banyak sangat apa orang kata, idolakan seseorang yang dah ternama dekat Malaysia ni. Dari dulu lagi. Siapa je tak kenal TMJ. Awak tahu saya idolakan TMJ. Saya tahu awak idolakan dia. Tapi dia jauh sangat lah. Yalah, tapi itu salah satu idola yang kita impikan dekat seseorang tu. Betul. Mau cakap idola apa yang, bukan apa yang dia buat. Macam contoh dia on satu football club kan. Tak adalah macam tu. Tapi mungkin on satu yang dipanggil kejayaan. Ya betul, sukses. Itu yang kita nakkan. Baik,
untuk episod kali ni kita bukan nak berborak tentang kejayaan. Mungkin kita akan bawa dalam episod-episod yang akan datang. Okay, insyaAllah. Tapi untuk episod kali ni saya nak kita berbicara tentang, sebab kalau kita tak cakap pasal benda ni sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, kita bukan rakyat yang bagus. Alamu. Pasal apa ni? Pasal apa? Kita nak berbicara tentang filem Blood Brothers. Sekarang yang last aku tengok tak berapa hari lepas, 4 hari lepas kot. Sekarang dah berjaya mencapai kutipan 62.5 juta. Oh ya. Tadi aku macam baru baca dah 68 juta. Mungkin lah, tak silap tu. Mungkin baru keluar lagi tadi kot. Baru update kot, tak silap. 68 juta banyak. Dia mungkin nak kejar apa nama tu? Siapa? Movie yang yang tengah top sekarang, tengah kutipan paling tinggi sekarang apa? Siapa tu? Mat Kilau. Mat Kilau berapa 100 juta. Belum, kita tak capai. Bukan sampai dah ke? Aku rasa 95 juta macam tu. Ya ke? Dah belum capai lagi. Belum sampai lagi Tapi hampir lah. Hampir. Bukan senang dekat Malaysia nak box office sehingga hampir 100 juta. Sebab movie ni dia orang cakap top grossing. Top grossing ni maksudnya dia menaik dengan cepat. Faham? So diorang mungkin sebab itu diorang buat satu apa yang orang cakap satu menyambut kejayaan tu dekat kat mana tu? Kat mana tu? Time ni lupa nama. Dekat KL apa? Bukit Bintang. Bukit Bintang. Okay. Dekat satu jalan besar. Satu jalan besar yang dekat ramai orang lintas tu, macam dekat Tokyo tu, betul? Orang buat satu walk. Yes, betul. Walk apa, aku dah tak ingat walk apa nama dia. So sebab itulah aku rasa first time kot Malaysia ada benda macam tu. First time. Sebab sebelum ni kita ada kutipan yang tinggi juga, top grossing, tapi kita tak pernah nampak lagi. Betul. Siap ada billboard 7 betul. juta. Ramai orang datang. Betul. Dah macam dekat Times Square New York So tapi bila kita berbicara tentang Blood Brothers, apa benda yang paling kau suka tentang Blood Brothers? Blood Brothers ni, satu yang aku minat ialah tertarik dekat Syafiq Kyle. Syafiq Kyle, bukan Syafiq Ikhwan. Lain jarak tu. Okay. Teruskan. Dia boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja pelakon yang berbeza di setiap filem yang berbeza. Itu yang aku respect dekat Syafiq Kyle. Dan apa yang aku nampak tentang Syafiq Kyle, sejak tak silap aku sejak filem apa yang dengan Zul Aifin tu, Sharif. Sedawa je dengan Sharif tu. Dia sebenarnya membawa watak plot twist dalam cerita. Betul. Kan? Sharif pun dia plot kan. Sharif pun ada plot twist kan. Dalam Blood Brothers pun dia plot twist juga. Tapi dekat Sharif ni bezanya, dia taklah berapa plot pada aku lah. Sebab dari awal kita dah ditunjukkan bahawa dia ialah mass killer. Cuma kerja Sharif ialah dia cuma nak cari siapa yang mass killer tu. Dan orang ingat Syafiq Kyle yang orang dah tahu dah Syafiq Kyle. Cuma diorang lah sendirilah. Cuma dalam tu macam tadi kita sibuk-sibuk setup tu, kau sibuk cakap pasal tali barut tu. Yang itu pun ada kena-mengena. Tali barut tu apa? Saya main cakap je. Tali barut ni ibarat kau tikam belakang lah. Sakit. Sakit pun. Kira kita ni, contoh ni aku kaitkan lah sikit, aku panjangkan sikit lah. Sila. Kita Melayu sama Melayu, tapi kita tali barut tau. Kita pergi kat bangsa lain, kita jatuhkan Melayu. Aku tak nak lah cakap bangsa lain. Kau join bangsa lain sebab kau nak jatuhkan bangsa kau sendiri. Itu paling sakit lah. Tu rabak. Itulah nama dia cerita Mat Kilau. Saya tak tengok. Awak kena tengok cerita Mat Kilau. Kawan saya kita poke nama lah. Kawan saya Razik dengan Rashid. Saya dengan diorang masa tu. Diorang nak pergi tengok movie tu. Tapi saya tak ikut diorang lah. Kenapa tak ikut? Saya macam saya macam kurang sikit cerita sejarah. dengan cerita sejarah ni. Kurang sikit. Faham? So benda tu dalam 2 jam kot. So saya tak nak lah membuang masa saya. Saya pergi carilah apa yang saya patut buat dekat Ion tu. Masa kawan-kawan saya pergi tengok. Tapi kau ada? Tapi saya ada. Dan awak jarang jumpa kawan macam tu yang boleh jalan seorang. Tengok wayang seorang pun aku boleh. Boleh tak? Boleh. Tapi awak dah ada isteri. Alhamdulillah. Jadi kita tengok dengan berdua je. Hari lepas ni akan tengok bertiga. InsyaAllah. Dalam masa dekat, doakan yang baik-baik.
doakan semoga bayi tu lahir dengan sihat. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syabik. Okay, kita berbaliklah kepada Blood Brothers tu. Okay. Apa yang aku suka pula pasal tu kan. Kalau aku lebih teknikal lah. Sebab saya minat benda kamera, shot ni semua. Okay. So aku tengok filem ni dia klise lah kita cakap kan. Dia setanding dan secantik filem-filem Hollywood. Ya ke Pik? Ya, kenapa? Kenapa? Kau rasa kenapa dia aku rasa tak setanding? kurang ke apa? Sebab tu kalau orang tanya aku pasal Blood Brother ni, aku suka bandingkan dengan Sheriff. Okay. Sebab Sheriff pun naik juga tahun lepas pada musim raya juga. Okay. Kan? Dia sama vibe dia sama macam Sheriff, cuma dia lebih sikit je. Okay. Seperti yang orang gembar-gemburkan bahawa 100 per 10 kan, 1000 per 10. Tapi pada aku cuma memang betul-betul 10 per 10. Okay. Sebabnya aku rasa dia tak segempak mana pun. Oh, so kau cakap ni berdasarkan ni diri sendiri. Kau berdasarkan plot kau lah. Plot cerita tu lah. Macam jalan cerita tu. Jalan cerita daripada segi fight scene agak simple agak simple sebab fight scene fight scene simple fight scene taklah simple, cuma macam kau suka daripada segi teknikal tu. Kamera dia yelah, bila kau nak bandingkan dengan Hollywood lain lah. Betul-betul nampak fight scene dia kan, macam cerita Bollywood ke apa kan, betul tumbuk bagi kau-kau kan. Tapi ni sikit bila tumbuk je kita nampak dia gegar. Memang kita nak nampak feel, kita nampak feel dia nak bertumbuk tu kan, sakit tu, bergegar kepala otak kan. Tapi kita yang tengok pun kat wayang, kita rasa bergegar kepala otak. Kau perasan bergegar? Perasan? Aku tak perasan sangat. Tapi tak seteruk macam Mat Kilau dulu lah. Oh. Mat Kilau lagi lah. Cerita sikit lah. Bila dia berlawan tu, kamera berpusing kau. Kau kat wayang pun kau pening kepala kau. Tapi kamera tak berapa banyak bagus lah. Mungkin cameraman kot. Tapi cameraman ni kita tak boleh nak cakap tak bagus. Syamsul Yusof sendiri. Jadi aku tak berani nak cakap lebih-lebih pasal benda ni. Cuma daripada segi apa yang pandangan aku, daripada baik segi teknikal ke, daripada cerita segi plot ke apa ke, memang aku bagi 10 per 10. Tak lebih daripada tu. Okay. Tapi untuk shot pula, bagi aku shot dia cantik. Shot dia banyak yang angle yang banyak lah. Dia kira Syafiq Yusof ni rajin lah. Betul. Dia setiap contoh lah, kalau aku tumbuk kau kat sini, aku tumbuk kau je, dia dah buka ke shot yang lain. Mungkin shot daripada bahagian kanan kau. Oh, okay, faham. Buka situ. Lepas tu banyak lah, kiri, kanan, atas, dia buka. Betul, faham. Itulah yang apa yang berkenaan dengan shot. Faham. Lagi apa lagi? Blood Brothers ni lagi satu. Dari segi ni diorang punya pelakon, para pelakon diorang semua aku bagi A+. Kan. Semua yang kelas A aku cakap. Dengan Syukri Yahya juga. Syukri Yahya ni kau tak expect dia jadi jahat tau. Sebab dia seorang muka yang baik tau. Kalau kau perasan sebelum ni dia berlakon drama Betul. Cinta-cinta kan. Tiba-tiba dia berlakon jadi jahat gangster. Kau tak pelik ke? Dia boleh bawa watak tu dengan baik. Dia memang dia punya jahat tu nampak lah. Nampak vibe dia tu ada loh. Maksudnya selama ni dengan bertatu bagai Syukri macam Yakuza. Maksudnya selama ni Syukri aja simpan taring dia loh. Sebagai pelakon yang hebat. Sebenarnya dia dah standing dengan pelakon-pelakon lain yang bagus, sama level dengan dia. Betul. Kau tahu aku tengok filem ni berapa kali? 3 kali. Sebab aku jenis orang yang bila tengok movie ni, aku suka tengok diorang punya teknik, shot tu semua kan. Jalan cerita dia macam mana kan. Sebab aku ada nak buat short film lah. Buat filem memang tak boleh lagi. Short film. So bila aku, sebab short film ni orang akan ingat dia simple kan. Betul. So aku nak belajar untuk jadikan dia tak sesimpel itu. Mungkin boleh secantik filem tapi taklah cantik macam filem. Faham. So aku tengok first aku macam tu lah. Aku tak fokus. Aku tengok shot dia cantik tu aku boleh cakap pasal shot yang cantik kan. Tengok cantik. So kali aku membuat keputusan untuk tengok kali kedua. Kali kedua dah aku enjoy lah. Aku tengok untuk enjoy untuk saja kan. So lepas tu bila
selang beberapa hari, dalam esoknya kot, kawan aku pula ajak tengok lagi. Kawan aku tu pun, aku tengok dengan kawan aku tu yang kawan yang first time aku tengok tu. Lepas tu diorang ajak tengok lagi. Tengok je lah kan. Layankan je lah. So daripada 68 juta yang kau cakap tadi tu, aku dah invest lah. Invest dalam tu, dalam 100 lah juga. 100 juga? Termasuk popcorn ke macam mana? Satu tiket 20 lebih. Tak, saya kalau tengok movie, saya tak makan popcorn. Air je? Sebab popcorn dia manis. Oh, kau tak makan manis Aku tak makan manis. Kau kena makan, babe. At least kau kena beli nugget. Tak apalah, saya makan kat rumah. Oh, nugget tu kalau kau makan sambil tengok wayang memang feel, babe. Ya Itu hari aku beli nugget sambil tengok tu. Tapi tu lah, tak fokus tu. Nugget sedap juga. Oh, nugget telah mentenggelamkan movie tu. Ya. Gila babes. Sebab sedap sangat. Kita kena niaga nugget macam ni. Yang tu aku pergi, aku tak cakap wayang mana. Nanti dia minta, dia tak sponsor. Kita bayar sendiri tau. Ya. Jangan bagi airtime lah. Jangan bagi airtime lah. Nak bagi airtime kita, DM kita lah. DM sendiri. Siapa yang nak sponsor untuk podcast kita, boleh sila DM. Sebab kita punya vision ni besar untuk Ready to Go untuk musim kali ni. Okay, betul. Bila musim pertama berbilion-bilion viewers je. Podcast dekat US pun tak berbilion lah. Melainkan kalau Kevin Hart je aku percaya. Kalau Logan Paul lah. Kau tengok podcast Logan Paul lah? Logan Paul aku tak layan lah. Aku tak minat dia. Kenapa? Tak tahu lah, kurang lah. Aku lebih rela KSI daripada Logan Paul. Tapi KSI tak ada podcast lah? Tak ada. Tapi aku suka konten-konten dia lah. Dia show speed. Faham. Tapi aku lebih pada gaming lah. Aku suka tengok orang main game, tapi aku tak suka nak main game sangat. Kenapa? Sebab aku tahu aku kalau main tak habis. Diorang kalau main habis. Awak pun dah seorang suami sekarang kan? Jadi kita nak pegang handphone pun, main game pun tak boleh nak fokus. Nanti baru main 10 minit wife dah panggil lah. So nanti kita akan bawakan lah macam mana jadi seorang suami di usia-usia yang muda ni. Itu kita boleh ketengahkan topik tu nanti insyaAllah dalam episod yang akan datang, insyaAllah. So Brothers, apa lagi yang kita boleh berbicara tentang Brothers? Scene yang kau paling suka? Scene aku paling suka Kau ada? Kalau ada kau bagi tahu dulu. Aku nak fikir juga. Aku ada beberapa scene yang aku suka. So aku bagi 3 top lah. Apa antaranya? Kau nak nombor 1 dulu ke nak nombor 3 dulu? Kita start dengan yang nombor 3 dulu. Okay, nombor 3. Nombor 3 aku suka fight yang first kali awal. Fight? Dekat Jalan Raya? Ya, betul. Jalan Raya highway ke tu? Tak kisahlah. Aku rasa macam kat Jalan Raya. Apa kat Raya apa ni? Aku rasa macam ada tali barut lah. Tali barut lain. Lain lah. Tu tadi aku ajar kau. Tadi kau yang cakap aku. Tadi aku dah tegang kan lah. Baik kita boleh Brothers. First fight tu, dia macam bagi, orang kata bagi semangat nak cerita tu. Bila awal-awal scene tu, dia dah tunjuk diorang tengah bergaduh. So kat situ dia dah tarik orang untuk stay dalam pawagam. Dia akan keluar. Walaupun aku memang jenis tak pernah keluar. Pergi toilet pun aku tahan. Tapi antara yang bestnya, nombor 3 pada aku ialah fight scene first scene dia tu lah. Yang kedua, yang ni, yang sebelum tu, yang dia takut dengan tak tahulah mic repair apa, tapi bawa motor besar kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang jual jambu. Ya, betul. Jual jambu tak takut pula kan. Tapi yang jual jambu tu yang bahaya. Itulah yang kita nak cakap. Hati-hati lah. Hati-hati kita kat jalan raya. Tapi kalau nampak katak ke apa ke kat traffic light tu, derma lah sikit. Kadang kita kesian kat diorang. Yalah. Dia pakai maskot ya, betul. Okay, balik pada tadi jalan cerita tadi. Kita ni banyak balik. Balik 6.30. Teruskan sebelum kita balik. Okay, balik pada tadi, nombor 2 lah. Yang nombor 2 pada aku, scene yang diorang kumpul ramai-ramai jalan tu dekat atas bumbung. Betul. Yang terus jadi video intro lah. Ya, betul. Yang itu aku teringatkan pada satu filem lagi satu, The Expert. Okay. Yang heist tu. Tempat dia sama. Ya? Kau pasti? Aku pasti sama. Okay. Nampak lah. Tapi kau ada kontak Syafiq Yusof lah? Aku ada kontak itu hari kan. Aku ada kontak dengan Syafiq Khan. Cakap Yusof Syafiq Khan pula kan. Syafiq Khan dah baru kahwin. Jangan cari dia. Aku kontak Mimpi Lana. Alamak, bini dia. Berani awak. Tak adalah, tapi sedih juga. Ni sedih awak tengok ni. Jangan tengok. Part yang ni cut lah. Okay. Yang
Pada aku itu nampak vibe-vibe macam cerita Fast and Furious sikit. And so kat situ kau nampak dia punya aura tau, sebagai blood brother. Yang diorang ni ada satu ukhuwah yang kukuh. Ui. Ikatan seorang, satu kumpulan yang orang kata kau mati aku mati. Kau kena potong tangan, aku potong tangan juga. Dia macam tu ibarat dia. Tapi di dalam movie tu juga diorang menceritakan siapa yang buat slack bunuh. Ya, Habis. itu yang paling sedih lah pada aku. Tapi kalau scene yang menarik untuk aku, scene yang Abang Syam tak mati tu. Oh, itu dari awal aku dah tahu dia takkan mati. Kenapa korang tahu member aku pun cakap yang diorang tahu. Walaupun aku yang mungkin lah yang otak kreatif sikit ni, aku tak terfikir benda tu. Sebab bila kita tengok movie kan, okay dah mati-mati lah. Oh, tak ada lah. Tak benar aku tengok yang ada plot twist macam tu. So aku rasa Syafiq Yusof bijak lah. Ya, betul. Sebab pada aku dari awal lagi kita dah boleh agak, kenapa dia tak tunjuk gas tembak dan menunjukkan mayat Abang Syam. Oh, di situ kat situ. Tapi lagi satu, kenapa dia tak tunjuk dekat ada side kereta tu? Dia tak tunjuk pun. Ada bukit dekat situ ke, ada curam ke. Dia cuma tunjuk shot white terbakar pun. Ya, betul. Dia meletup je. Tak tunjuk pun Abang Syam tu betul-betul mati ke tak. So kat situ 50-50 jugalah aku nak percaya Abang Syam ni mati ke tak. Tapi 50% pula memang aku yakin Abang Syam tak mati. So kat situ fight scene tu sedih, tapi kita dah boleh expect. Gempak bila time satu tembakan-tembakan dalam satu gudang kan. Shahnaz datang dengan Abang Syam naik kereta, dia tempuh lah dinding bangunan tu. Lepas tu diorang turun daripada kereta. Lepas tu Syafiq kan nama siapa? Apa nama dia? Arif kan? Arif datang dengan Shahnaz. Tapi Abang Syam belum turun. Sekali bila scene yang Shahnaz yang gas dengan Arif tu, diorang dah nak standby nak bertempur kan. Abang Syam turun apa khabar Arif? Tu best tu. Style tu style lah pada aku memang baik lah. Sebab kata orang Singapura gerik sih. Gerik sih. Ada tak orang Singapura dengan Brunei tengok kat cerita tu? Aku tak dengar pula. Tapi aku pasti ada. Betul. Sebab kalau tak akan dapat kutipan 68 juta. Tapi kalau ada, kalau tak ada pun kira gempak lah orang Malaysia kita support. Betul. Bukan senang dia nak support. Ya betul. Sebab kita bila berbicara tentang susah nak support, senang nak support ni, aku nak cakap tentang macam mana habit orang Malaysia ni support. Diorang aku ada baca dekat satu komen tentang movie ni. Ada orang komen tu Shahnaz kot, dia buat IG punya feed. Dia tulis support lah filem ni dekat Pawagam. Jangan tunggu dekat Netflix ke apa. Benda-benda itu orang panggil OTT lah. OTT ni Netflix, streaming semua kan. Alright. So ada orang komen, saya selalu tengok dekat Netflix saja sebab saya ada keluarga yang besar. So satu tiket pun dah 20 lebih, saya tak mampu, dia cakap. So itu satu lah untuk aku ada dua side lah. Dari segi side pengarah sendiri, walaupun aku bukan pengarah tapi aku fikir sudut pengarah lah. Mungkin itu satu benda yang negatif untuk pengarah. Tapi bila untuk rakyat sendiri, aku rasa yelah memang logiknya macam itu. Yelah, betul. So aku nak cuba nak tanya lah. Kita mungkin akan satu hari kita akan tanya benda ni dekat pengarah yang ada nanti. Tapi kalau bagi kau macam mana? Bagi aku pula betul lah ada logiknya. Sebab tak semua orang mampu untuk pergi ke panggung wayang ni. Sebab aku tambah sikit sebab bila dah masuk Netflix, itu kira Netflix tu beli filem tu. Betul. So tapi ada percentage dia. Netflix akan ambil orang panggil royalty yang selepas diorang dah air kan dekat Netflix tu, diorang punya. Betul. So yang half lagi kepada apa panggil tu? Studio. Production house. Kepada contoh filem ni Syafiq Yusof lah. Okay. So macam mana bagi kau?
Bagi aku sebenarnya kita ada konsep simpati dekat orang lah. Tak apa, empati lah. Kita panggil empati bukan simpati. Kita kena faham keadaan orang lain juga. Okay, kita contoh pada cerita Mak Kilau je. Cerita Mak Kilau ni dia boleh dapat kutipan 95 juta ni disebabkan orang-orang yang mampu ni dia bantu untuk bawa kanak-kanak. Yang kita ada perasan lagi dia bawa anak yatim pergi tengok wayang tu. So kat situ ialah peranan kita sebagai rakyat Malaysia sendiri juga. Kalau kita mampu, kita ada duit lebih, kita nak bawa, ya paling terdekat kita nak tolong ialah adik-beradik kita, keluarga kita sendirilah, saudara mara kan. Kalau kita rasa macam dia orang ni jarang kita pergi tengok dia orang bawa pergi tengok wayang kan. Apa kata kita bawa dia orang. So kat situ salah satu orang kata kita nak bagi dia orang rasa vibe tengok dekat wayang. Betul. Sebab macam yang tadi kau baca komen tu, dia kata dia ada 5 orang, satu tiket dah 25, betul. Kebiasaannya kan. Belum lagi kalau anak-anak tu kata dia nak popcorn, dia nak air, dah tambah lah. Tadi makan nugget. Makan nugget tadi tu. Itu pun orang belanja aku. Siapa? Kawan aku lah. Terima kasih yang belanja. Tak ajak. Kau tak boleh tengok kali keempat dia apa kan? Jangan tengok kali keempat. Kali keempat dah bodoh tu. Tukar support dah bodoh. So kalau macam better dia bayar Netflix yang orang kata sebulan RM30. So dia Netflix boleh tengok bila-bila. Netflix ada banyak boleh tengok selain daripada cerita tu nanti keluar ke apa, dia boleh tengok cerita lain. Series ke, kalau kau minat cerita K-drama ke, kau boleh tengok K-drama. Bila-bila kau boleh stream dengan bayaran kau sebulan sekali. Ini pandangan kita sebagai seorang rakyat Malaysia, rakyat di Malaysia ni. So mungkin kita akan bawakan pengarah-pengarah di dalam Ready to Go di episod-episod yang akan datang. InsyaAllah. Jadi ini saja untuk part 1. Okay, betul. Kita akan kembali di part 2 selepas ini. So jangan ke mana-mana.